Two-factor authentication memainkan peranan yang amat penting untuk korang tahu. Pernah tak akaun korang terlogout sendiri ataupun ada yang cuba memasuki akaun korang tanpa izin? So, inilah betapa pentingnya korang kena ada 2FA atau nama panjangnya dikenali sebagai Two-Factor Authentication. Apa sebenarnya Two-Factor Authentication ni? Kalau kita nak login, kita cuba masukkan email, username ataupun password sahaja kan? Dengan 2FA ini, kita tambah satu lagi langkah keselamatan. Sebagai contoh, kita mendapat nombor OTP daripada telefon ataupun daripada email. Dan contoh lain juga, ia meminta kita sahkan cap jari kita kalau kita nak buka aplikasi bank daripada telefon kita. Jadi, walaupun orang lain tahu password kita, diorang tetap tak boleh masuk ke akaun kita tu. Kenapa benda-benda ni penting? Waktu zaman sekarang ni, ramai orang yang akaun mereka digodam dan data-data mereka semua hilang. Mereka pakai password yang sama untuk setiap media sosial diorang. Penjenayah cyber sangat suka benda macam ni. Jadi, jika kita menggunakan langkah 2FA ni, media sosial kita akan jadi lebih selamat dan kita akan dapat notifikasi awal jika ada suspicious login orang yang cuba masuk ke akaun kita. Bagaimana cara untuk aktifkan 2FA ini? Langkah-langkahnya amat mudah. Korang boleh pergi ke setting akaun korang, tak kira lah di mana platform, Google, Instagram ataupun Facebook. Cuba cari security ataupun two-factor authentication. Korang boleh pilih sama ada korang nak SMS, email ataupun sahkan melalui cap jari ataupun Face ID. Kesimpulannya, pada zaman sekarang ni, Two-Factor Authentication memainkan peranan yang amat penting untuk korang tahu sebab akaun korang boleh digodam bila-bila masa sahaja. Jadi, dengan korang mengaktifkan langkah-langkah Two-Factor Authentication ini, korang boleh menyelamatkan data-data pribadi korang daripada digodam.